Kau buat apa kat sini? Tak buat apa, borak je. Tak boleh ke? Tak boleh. Dia bukan rumah kau lagi. Balik. Okeylah, tak apalah, baliklah. Sebab ni bukan rumah saya kan. Ni pun bukan rumah Umi juga. Kau ngajar. Kau memang lelaki tak guna, kan? Saya jadi lelaki tak guna ni sebab saya dapat mak mentua yang tak guna, tak sedar diri masuk campur hal rumah tangga anak sampai cerai berai. Lempanglah, Mak. Lempang. Kenapa tak lempang? Kalau dulu saya dekat sini jadi menantu, bolehlah nak marah-marah, nak jerit-jerit, nak lempang-lempang. Sekarang ni lempang lah. Sentuh ni, standby sampai surat lawyer. It's so funny. Surat lawyer. Duit pun tak ada. Ada hati nak pasal lawyer. Duduk pun merempat tak mana-mana, kan? Merempat? Merempat apa? Saya sekarang dah ada bilik, dah ada rumah sendiri, dah cari duit sendiri. Saya boleh bayar nafkah anak apa semua. Bukan macam Umi, duduk sini menumpang rumah anak. Habislah. Sudahlah. Jangan sampai Umi dengan Uman tak boleh datang sini lagi. Sudah.